Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 9 amalan, ada 18 golongan manusia yang tidak diterima amalannya. Kita dah baca satu persatu dan hari ini kita masuk yang ke-9. Yang ke-9 ialah hasad. Hasad maknanya ialah orang yang berdengki-dengki sesama Islam. Apa makna dengki? Hasad itu bahasa Arab, dengki bahasa Melayu. Kita gabungkan sekali menjadi hasad dengki. Ni orang Melayu kita ni, ya, pandai bahasa dia. Hasad Arab, dengki Melayu. Kita gabung jadi hasad dengki. Syak Arab, sangka Melayu. Kita panggil syak dan sangka. Jangan syak wa sangka. Sangka tu bahasa Melayu, syak tu Arab. Dua-duanya serupa je. Malam Lailatul Qadar. Lailatul tu malam dah. Qadar tu qadar lah. Dah kita baloi juga. Malam ni rasa malam Lailatul Qadar. 3 kali malam. Malam ni rasanya Lailatul Qadar. Sudahlah. Dah malam ni rasanya malam Lailatul Qadar. 3 kali malam tu. Baik. Hasad ini apa dia? Hasad ialah dengki sesama Islam. Oh, maknanya Ustaz, kalau dengan bukan Islam tak apa Ustaz. Tak apa, dengki pi. Dengkilah tuan-tuan. Orang bukan Islam lagi dengki dengan tuan-tuan. Tuan-tuan ingat puak-puak bukan Islam tu baik dengan tuan-tuan. Dia baik tu sebab nak ambil pada kita. Kalau tuan-tuan berniaga dengan mereka, bersaing dengan mereka, lingkup tuan-tuan, busuk hati mereka. Mereka bukannya ada macam orang kita, sifat tolong-menolong. Sesama bangsa mereka tolong. Tetapi untuk kita, umat Islam, bangsa ni takkan tolong. Saya banyak jumpa dengan orang yang terpaksa bersaing dengan orang bukan Islam dalam perniagaan. Satu toki ikan, buat kolam, ada 18 kolam ikan. 18 kolam ikan dia buat. Dia kata, Ustaz, susah Ustaz. Kita beli kulit roti daripada kilang roti. Kita ambil roti, kulit dia tu nak bagi ikan makan. Kita ambil 50 sen sekilo. Mereka main beli dekat toki kilang 70 sen sekilo. Akhirnya toki kilang bila kita beli tak ada stok. Sebab mereka beli dengan harga 70 sen. Tu macam mana Ustaz? Kita nak bagi makan apa? Mana tempat yang kita ambil barang untuk bagi makan ikan, tempat itulah mereka pergi pula. Dan mereka bagi dengan harga yang lebih mahal. Kalau 20 sen lebih Ustaz, sekilo memang tak banyak. Tapi kalau 1 tan, 20 sen sekilo, kalau 1 tan dah berapa ratus ringgit. Sehari berapa tan, sebulan berapa tan. Toke tu pula dia nak untung, dia jual pada yang ni. Bila kita datang, tak ada dah, habis-habis dah, roti tak ada kulit roti. Akhirnya dapat. Kita pergi minta kulit kacang soya. Pi kilang kedai kacang soya ni minta kulit dia nak bagi ikan makan. Serupa juga. Lama-lama apa kita buat Ustaz? Bila barang mahal, kita terpaksa lawan dia, lawan harga mahal. Akhirnya ikan kita mahal. Bila ikan kita mahal, orang kita pula tak beli. Bila tak beli tak laku, ikan makin besar, nak makan, duit tak dapat. Akhirnya apa buat? Jual dekat dia, terpaksa tolak dekat dia. Tuan-tuan yang mana berniaga ni, kalau tak mengaku apa saya cakap, tak tahu lah. Punya busuk, punya hati perut, puak-puak hak berniaga dia dengan depa ni. Ini dipanggil sebagai sifat monopoli, yang kerjanya nak memonopoli. Semua depa nak kontrol. Ini sifat. Jadi tuan-tuan nak dengki dengan depa, lawan. Tuan-tuan kena tengok pasar-pasar depa yang besar, kena dengki. Kita juga kena buat pasar, kita juga kena buat supermarket. Tetapi yang dilarang ialah dengki sesama Islam. Apa makna dengki sesama Islam? Dengki itu ialah bercita-citakan supaya hilang nikmat pada orang lain. Nikmat apa? Nikmat senang. Kita suka supaya nikmat dia hilang. Kita pun buat sembahyang hajat, baca Yasin. Mudah-mudahan dia lingkup. Baca Yasin lagi tuan-tuan. Mana boleh baca Yasin untuk bagi lingkup? Ada orang yang jumpa dengan bomo,
hantar macam-macam, hantar jarum, hantar ulat, menega roti canai. Bila buka kari kacang dal itu, kuah dal tu, ulat terbit, orang tak datang. Kadang-kadang kedainya tak laku, orang sangkakan kedainya tutup, padahal buka. Itu nama dia dengki. Dengki yang kedua datang daripada bahagia. Kita bahagia tengok dia, keluarga bahagia. Dengki, macam mana nak menceraikan keluarga tu? Bila kita dengar mereka bergaduh, bercerai, kita kata bagus, cerai juga. Dulu romantik sangat, padan muka. Tuan-tuan sebut padan muka itulah dipanggil dengki. Tuan-tuan duduk di bawah, satu budak rempit, ngong ngong, mampulah kamu laju-laju, jatuh kat depan, ngong 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 ngong, hilang. Padan muka, rasakan. Tuan-tuan dah dikira dengki. Nabi tak bagi sebut padan muka. Siapa-siapa yang sebut padan muka, padan itu akan jatuh balik pada muka kita. Jangan tuan-tuan. Siapa yang kata pada orang padan muka, tuan-tuan tengoklah, muka dia juga akan padan. Dengar ceritanya anak dia putih tunang ya. Padan muka. Hari tu nunjuk-nunjuk sangat. Tunggulah, kamu pun ada anak. Dengar cerita ya, anak dia bercerai. Baru 12 hari kahwin dah bercerai. Padan muka. Hari tu ye sangat kenuri. Ingat, anak kamu pun nak kenuri. Jangan sebut padan muka. Jangan maki hamun orang. Gatal-gatal ye menafikan tak ada hubungan, menyampak 30 hari je kahwin baru. Amboi gitu dia. Lantaklah dia tuan-tuan, dia nak kahwin, eloklah tu. Yang kita marah pasal apa? Tak adalah geram ustaz. Jangan kaitkanlah ni tak ada apa orang ketiga lah, nafi lah apa, tu kahwin menyampak ustaz. Udahlah. Tak ada geram. Yang perempuan tu geram, gedik-gedik ambil gambar tu ustaz. Geram kata dia. Lantaklah. Dapat laki-laki pilihan kan. Habis meter lah, orang Kedah panggil habis meter. Out meter. Itulah nama dia, habis meter. Biasalah orang kahwin biar pergi depa lah. Jangan tuan-tuan kata pula, hang tengoklah hang buatkan bini orang esok jadi kat hang pula. Jangan cakap macam itu. Patutnya ya Allah bahagiakanlah mereka ya Allah. Dah. Kan baik bunyi itu. Ni tidak. Apa pun kita nak busuk hati pada orang. Ceramah pun kita nak busuk hati. Macam mana cara nak bagi lingkup orang? Macam mana nak bagi orang supaya jangan datang ramai-ramai di masjid? Tuan-tuan ingat yang datang ramai-ramai kuliah kita ni, orang tak jealous ke tuan-tuan? Jealous manusia. Macam mana nak bagi supaya orang tak datang? Biar lapang aja. Tenang aja datang sembahyang, tak ada bising-bising ceramah. Itu ada orang yang dengki macam itu. Selagi mana manusia yang ada sifat macam itu, selagi itulah ibadatnya ditolak, dipanggil sebagai hasad. Sopalah ya dengki. Buat CD ni pun dengki tuan-tuan. CD cetak rompak ceramah kita ni di Kedah dijual dengan harga RM15 sekeping. Cetak rompak pun orang beli tuan-tuan. Pasal pasaran susah dapat. Cetak rompak pun cetak lah RM15. Tuan-tuan yang mana beli CD ni, beli yang original lah. Nak tahu original tu macam mana? Di bahagian cover di dalam dia itu ada gambar saya, ada tulisan dekat piring CD tu. Itulah yang ori. Kalau setakat pi pelekat me tulis dengan tangan aja, kosong berkilat itu bukan original. Sebab ada orang yang komplain, yang telefon saya. Dia kata, ustaz, beli CD ustaz gambar keras aja. Keras tu tak apa juga lagi, ni gambar gedik-gedik tu ustaz. Apa ni ustaz? Mana saya tahu? Akak beli CD di mana? Pasar malam ustaz. Cuba tengok ada tulis apa dekat CD tu. Tak ada apa ustaz? Tak kosong tulis ni. Itu cetak rompak. Bila akak beli yang tak berkualiti, itulah jawapan dia. Tak berkualiti jugalah. Sampai itu pun hasad juga. Hasad. Ada satu peniaga, satu orang, dia minta saya hantar CD. Saya kata saya bukan buat CD. Saya orang rakam CD, dia buat. Saya dah jenuh cari CD ustaz di pasar malam, tapi tak dapat-dapat. Satu orang dulu dia jual CD ustaz, tapi sekarang dia dah tak jual.
Saya tanya pada dia, kenapa tak jual CD Ustaz Kazim? Dia kata, Ustaz, CD Ustaz memang banyak permintaan, tapi kenapa tak jual? Dia kata, arahan jangan jual. Oh gitu pula. Jangan jual CD ni, jual ceramah politik je. CD ni jangan jual. Hang jual, hang tak boleh main dengan ceramah, tak boleh jual di sini. Akhirnya kawan pun bungkus CD saya, bawah meja. Sebab apa? Tak boleh jual. Kan itu nama dia dengki. Payah sungguh tuan-tuan jadi penceramah ni. Semalam saya dah hurai dah, saya ni penceramah bebas, tapi ada setengah orang dia tak bebaskan pemikiran dia. Di mana-mana pun saya berceramah, saya tetap bercakap tentang Islam dan Islam. Betul lah tu. Tapi ada yang kata Ustaz Kazim tidak menguntungkan ... Ceramah dia tidak menguntungkan ... Saya jawab, walaupun ceramah saya tidak menguntungkan ... tapi saya menguntungkan Islam. Ada satu doktor pakar, dia beli CD 10 di pasar. Tiap-tiap bulan dia bagi pada kawan-kawan dia. Sekarang kawan-kawan dia dah semayang dah. Bukankah itu menguntungkan? Ada orang yang pakai skirt beli CD di Kampung Baru, sekarang dah pakai bertudung dah selepas dia dengar CD kita. Bukankah itu menguntungkan? Ada anak-anak dia dulu-dulu ni CD, semua CD yang tak elok, beli CD tak elok, pasang di rumah, pasang dalam kereta. Sejak bapak dia beli, pasang dalam kereta, anak-anak dia 24 jam itulah CD dia. Ustaz Kazim, saya terima kasih lah Ustaz, tak ada dah, saya susah hati dah. Kalau naik kereta tu, kalau anak-anak bising, pasang je CD Ustaz, semua diam Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Memang saya tak menguntungkan parti, tapi saya menguntungkan Islam. Kalau parti itu memperjuangkan Islam, secara tak langsung parti itu dah untung. Kenapa matlamat itu? Sebab itu saya tak sebut parti, saya sebut direct. Islam, Islam, Islam. Kalau kamu memperjuangkan Islam, mesti kamu akan untung, sebab kamu memperjuangkan Islam. Tapi kalau kamu memperjuangkan parti, memang kamu tidak akan dapat untung. Kita hidup bukan memperjuangkan parti, kita hidup memperjuangkan Islam. Apa makna memperjuangkan parti kalau ahli parti tak erti sembahyang? Itu tak berkualiti. Apa maknanya memperjuangkan parti kalau ahli parti itu tak erti agama? Sekarang ni kita memberi kepahaman kepada masyarakat, memberi kepahaman beragama. Bila dia mempunyai kepahaman agama yang bagus, dia akan menjadi manusia berkualiti. Dia duduk di mana pun dia akan jadi berkualiti. Ini tugas pendakwahan kita. Tugas dakwah kita bukan nak bagi faham politik, sebab saya bukan ahli politik. Tugas saya ialah membagi faham agama. Bila dia faham agama, kalau dia masuk politik, dia akan jadi orang politik yang berkualiti.